Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, bersiaran bersama Kak Yung dalam video recording yang mana sepatutnya video recording ini berlaku secara live. Okey, di Facebook, okey, Pertubuhan Perniagaan Ekonomi Muslim Negeri Johor. Okey, yang mana Kak Yung sebenarnya bagi nama, okey, untuk Kak Yung buat slot ni secara live kepada Kak Yan. Okey, Kak Yan kita, ikon kita, okey, owner Trainpreneurs. Okey, so terima kasih kepada Kak Yan sebab buka peluang, okey, untuk siapa-siapa yang nak berkongsi di laman web, di Facebook Pertubuhan Perniagaan Ekonomi Muslim Negeri Johor. So Kak Yung ambil peluang tu lah sebenarnya untuk live bersama rakan-rakan sahabat di pertubuhan. Tetapi mohon maaf sangat-sangat lah. Okay? Mohon maaf sangat-sangat berlaku kesalahfahaman. Okey, Kak Yung tak letak nota, Kak Yung tak letak alarm, okey, untuk sedarkan Kak Yung tentang pertemuan dalam live tu. Okey, so jadilah ceritanya Kak Yung buat video recording ni. Okey, sebab apa Kak Yung buat juga recording ni? Okey, sebab Kak Yung nak menyampaikan juga tajuk yang sepatutnya Kak Yung sampaikan tu. Okey, so tajuk yang Kak Yung pilih kat sini sebenarnya tajuknya adalah kenal diri dan pasangan. Okey, so Kak Yung tunjuk sikit Kak Yung punya janji-janji manismu. Sepatutnya Kak Yung live, okey, ada sesi Kak Yung dekat pertubuhan punya page, Facebook page. Okey, tapi sebab dah berlangsung tanpa kehadiran Kak Yung tu, okey, so Kak Yung nak ganti balik lah. Kak Yung nak membayar hutang lah, okey, dengan mengadakan perkongsian di sini. Tak panjang, dalam masa 10 minit saja sebab Kak Yung menggunakan record daripada TikTok kamera. Okey, baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Okey, Kak Yung yakin dekat sini semuanya, kebanyakannya adalah usahawan. Yang mana usahawan ini matlamatnya apa? Matlamatnya mendapatkan rezeki lah. Okey, matlamatnya menjadikan perniagaan itu semakin berkembang lah. Okey, semakin berjaya lah. Kan? Itu matlamat kita sebagai usahawan. Tetapi dalam kita berkembang-kembang perniagaan kita, bagaimana perhubungan kita dan pasangan kita? So dekat sinilah Kak Yung nak memberi sepatah dua kata, okey, semangat ataupun perkongsian ilmu tentang mengenal diri dan pasangan. Okey, so alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Okey, Kak Yung berguru secara offline tu tentulah dengan arwah mak Kak Yung, okey, arwah Tok Kak Yung, okey, dan bila masuk ke alam maya ni ada seseorang yang Kak Yung follow, yang Kak Yung belajar daripada dia, iaitu Puan Kamalia Kamal. Yang mana Puan Kamalia Kamal ini memberi penjelasan dengan lebih lanjut, memberi orang kata panduan dengan lebih jelas, okey, tentang karakter. Tentang karakter manusia, terutamanya manusia orang-orang di Malaysia. Okey, dengan data-data statistik kajian Kak Ki tu, okey, Kak Ki mengeluarkan satu indikator. Indikatornya yang bertajuk Kamalia Kamal Development Indicator. Okey, yang mana tuan-tuan perempuan, di situlah salah satu perkembangan baik yang Kak Yung dapat dalam mengenali pasangan. Sebelum mengenali pasangan tu, dalam mengenali diri Kak Yung. Okey, so Kak Yung nak bagi informasi ni dengan seluas-luasnya. Okey, sebagaimana Kak Ki Kamalia Kamal bagi test ni, okey, namanya test KKDI ni secara percuma sahaja. Okey, kepada semua orang. So kepada rakan-rakan sahabat di pertubuhan, okey, Perniagaan Muslim Johor pun sama, Kak Yung nak sarankan kalian untuk pentingkan mengenal diri, mengenal pasangan melalui KKDI yang Kak Ki cipta untuk kita memudahkan proses mengenal diri kita, proses mengenal pasangan kita. Okey, so apa yang Kak Yung dapat? First of all, apa yang Kak Yung dapat? Okey, pertama sekali daripada KKDI, okey, Kak Yung dapat faham perbezaan karakter. Yang mana sebelum ni, okey, Kak Yung berkahwin pada tahun 2010. Okey, sekarang 2026, kan? Sebelum ni, di awal-awal perkahwinan Kak Yung sendiri,
sangat-sangat mencengkam jiwa, sangat-sangat memenatkan otak, sangat-sangat menyakitkan hati. Okey, bila Kak Yong tak faham, rupanya perwujudan perbezaan karakter itu adalah sangat-sangat nyata. Okey, sebelum Kak Yong faham tentang ini, Kak Yong selalu beranggapan suami perlulah sama seperti Kak Yong. Okey, Kak Yong selalu faham keputusan suami mestilah sama dengan keputusan Kak Yong. Kak Yong mesti faham tindakan suami mestilah sama dengan tindakan Kak Yong. Okey, sampai satu tahap tu Kak Yong rasa macam tak seronok lah nak berurusan dengan suami. Sebab banyak sangat pertentangan, banyak sangat percanggahan, banyak sangat orang kata ketidaksamaan dalam cara fikir dan cara tindak kami. Okey, sampailah Kak Yong mencari jalan, mencari tahu, mencari kefahaman kan. Terdorong, terjumpaklah dengan Kak Ki. Okey, yang mana Kak Ki menjelaskan tentang KKDI, yang mana dekat situ panduannya sangat mudah. Okey, Kak Ki membahagikan kita ni, manusia ni, kepada 6 keadaan. Yang mana Kak Ki letakkan perkataannya adalah pertama, ada karakter eagle, ada karakter swan, ada karakter honeybee, ada karakter mama lion dan ada karakter Woody Woodpecker. Okey, dalam setiap karakter ini, hasil kajian Kak Ki, data Kak Ki ratus-ratus ribu, okey, ratus ribu orang yang dah masuk menilai dalam data Kak Ki ni. Okey, hasilnya kita terbahagi kepada 6 kategori tersebut. So, bila kita dah faham kita dalam kategori mana, kita akan faham juga, kita akan belajar juga dalam kategori tersebut apa ciri-ciri khas kepada diri karakter tersebut. Okey, sebagai contoh, Kak Yong bagi satu contoh saja. Okey, video ni hanya 10 minit saja. So awak tolong cari sendiri kalau awak perlukan. Okey, awak cari sendiri. Ilmu Kak Ki kongsi secara percuma saja. Yang nak beli buku pun ada, yang nak masuk event Kak Ki pun boleh. Okey, awak cari sendiri dekat web tu je. Okey, awak tengok je Kamalia Kamal Development Indicator. Nanti awak akan jumpa. Okey, so Kak Yong bercakap dekat sini hanya sekadar 10 minit untuk bagi orang kata pengenalan asas saja. Okey, dalam tajuk mengenal diri dan pasangan ni. Okey, so awak cari sendiri selebihnya ya. Okey, so baik Kak Yong ringkaskan sedikit dalam salah satu karakter eagle. Karakter eagle adalah karakter yang sangat-sangat orang kata detail. Karakter eagle ni dia sangat-sangat orang kata ada lagi perkataannya adalah eksekutif. Eagle. Okey, lagi satu perkataan kepada karakter eagle ni. Okey, mereka sangat orang kata fokus. Ini orang eagle. Okey, ada lagi lah ya, ada lagi, awak cari lagi. Okey, kemudian untuk swan pula. Okey, swan pula orang yang sangat detail. Swan sangat detail, swan sangat calculation, orang keuangan kebanyakannya swan ni. Okey, kemudian orang swan juga sangat sensitif juga. So bila awak tahu karakter awak, karakter pasangan awak bolehlah orang cakap matchkan diri awak dengan karakter tersebut. Okey, awak tak bolehlah nak faham orang lain tu sebagai diri awak. Tak boleh dah, tak boleh. Awak kena faham diri orang sebagai diri orang. Dan diri awak sebagai diri awak. Okey, so lagi satu penguin. Penguin ada karakternya nama penguin. Okey, karakter penguin ni pula dia lebih up to date. Kalau awak tengok cantik-cantik pakaiannya, sentiasa kata kemas, itu ada karakter penguin. So kalau awak dapat pasangan yang selekeh, macam tak kenal lah dengan penguin. Kan? So bila awak dah faham pasangan awak penguin, awak kena belajarlah cara berpakaian yang cantik, yang elok macam penguin. Okay, itu satu contoh. Penguin. Lagi satu honeybee. Okay, honeybee karakter yang penyayang. Okay, karakter yang tak mampu meluah perasaan, yang memendam perasaan. Itu honeybee. Okay, so dekat situ juga awak kena faham. Aku dapat pasangan honeybee, rupanya patutlah selama ni tak boleh nak bercakap sangat, tak boleh nak meluah sangat sebab dia pun tak meluah sangat. Kan? Banyak sangat awak ilmu karakter yang mana awak sebagai pasangan suami isteri, kalau awak nak berjaya dalam perniagaan, Kak Yong sangat yakin awak kena faham, awak perlukan dulu kebahagiaan dalam kekeluargaan awak. Awak perlu dulu kebahagiaan bersama pasangan awak. Okey, awak takkan mungkin lah kot mungkin tak mungkin lah kot awak nak berjaya sebagai usahawan yang berjaya tapi awak gagal dalam proses
dengan pasangan awak. Kan? Apa kata kebahagiaan kita dengan pasangan pun kita dapat, kejayaan kita dalam perniagaan pun kita dapat. Boleh tak macam tu? Kan? InsyaAllah boleh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih Pertubuhan Perniagaan Muslim Negeri Johor.